tak jelas sangat. tak jelas sangat. Okey. Berapa bayar dia kan? So rakit Apa yang ditawarkan kat sini? rakit yang ada dekat sini, kita mengamalkan konsep kemah. So kemah kita ada 3 biji. So satu biji boleh muat dalam 4 orang lebih kurang. So satu biji kemah 150. Tilam angin disediakan dan juga bantal. So 150 tu termasuk dengan 2 fee kepala yang RM35 orang naik mancing. So kita ada 3 jenis lah. Satu yang 150, satu yang 100 yang single, katil single, dan 50 kemah dan juga ground sheet saja. Untuk harga-harga ni untuk satu malam. Betul. Harga ni untuk satu malam. So bagi yang pemancing yang datang tidak berkemah, dia boleh tidur rehat sebab kita punya kawasan ni luas. Memang Ada kawasan yang bertutup, beratap. So kalau kes hujan apa boleh lepak dalam. Kalau yang mana naik mancing tu, satu kepala RM35 satu malam. maksudnya kalau RM35 tu, kalau tak nak sewa yang 150 tadi pun boleh duduk sini satu malam lah. Boleh duduk sini satu malam. 150 kemah tu untuk keselesaan lah diorang, betul. untuk privacy. Yang mana bawa isteri, yang mana bawa perempuan kan. So dia memerlukan ruang yang privacy lah. Macam perempuan lagi penting lah daripada lelaki. Kalau lelaki tidur mana-mana boleh. Ya betul. Kita datang lelaki nak mancing, bukan nak tidur. Ya betul. Nak tidur tak payah datang. So kadang kalau yang mana nak tidur penat kan. Okey, kita sediakan. Ya betul. Macam kat sini dari segi katil camp bed kita ada juga sewakan. Macam katil besi. Okey. Betul, nak lepak nak tidur kat luar lah. Yes. Bagi yang mana RM35 macam ni lah, tak ambil kemah kan. Okey. Menarik.